Saya Raudhah Hanani binti Faizal Hasnul A217724. Kami dari kumpulan 14 akan membentangkan sebuah poster yang bertajuk Kuasa Pemerintah dalam Menentukan Jenayah Takzir. Sistem jenayah Islam terbahagi kepada 3 hukuman, iaitu hudud, qisas dan juga takzir. Kalau dibandingkan hudud dan qisas, terdapat beberapa perbezaan yang sangat ketara. Hukuman hudud dan qisas adalah kesalahan yang telah ditetapkan oleh Allah melalui Al-Quran dan juga hadis. Hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah tidak boleh diubah-ubah oleh manusia sebab nak jaga hak Allah dan juga kepentingan manusia. Contohnya, hudud yang melibatkan hukuman sebatan dan juga rejaman kepada penzina dan hukuman memotong tangan kepada pencuri. Kalau qisas pula melibatkan kesalahan yang berkaitan dengan nyawa. Contohnya, hukuman bunuh dijatuhkan kepada pesalah yang membunuh sahaja. Sebaliknya, hukuman takzir ialah hukuman yang tidak ditetapkan kadar atau bentuknya oleh syarak, tetapi ditentukan oleh pemerintah bagi menunaikan hak Allah dan juga hak manusia terhadap beberapa kesalahan selain hukuman qisas, hudud, diyat dan kafarah. Oleh itu, bentuk dan kadar hukuman boleh berubah ikut jenis kesalahan, keadaan pesalah ataupun kepentingan masyarakat. Jadi, kuasa pemerintah dalam menentukan jenayah takzir sangat penting sebab dapat jamin keadilan, menjamin kesejahteraan masyarakat, menjaga kemaslahatan umum, juga bagi pengajaran kepada pesalah dan memberi pengajaran dan pencegahan kepada orang lain daripada melakukan kesalahan. Objektif video ini adalah untuk menjelaskan konsep jenayah takzir, menerangkan peranan pemerintah dalam menentukan hukuman terhadap suatu kesalahan dan menjelaskan had hukuman takzir di Malaysia. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang konsep asas jenayah takzir. Jadi, jenayah takzir merangkumi pelbagai kesalahan yang tidak diperuntukkan di bawah hukuman hudud ataupun qisas. Antara contoh kesalahan takzir ialah lelaki yang berlagak seperti perempuan di tempat awam, percumbuan antara pasangan yang bukan suami isteri, menyebarkan kata-kata yang bertentangan dengan hukum syarak dan juga menghasut pasangan suami isteri supaya bercerai. Selain itu, perbuatan yang mengingkari menghina ataupun mengeji kepada kadi, hakim dan pegawai hal ehwal agama juga boleh dikenakan hukuman takzir sebab perbuatan tersebut boleh menjejaskan kewibawaan institusi agama dan juga pentadbiran Islam. Jadi, hukuman-hukuman ini sebenarnya bertujuan untuk mendidik, membimbing dan juga mencegah masyarakat daripada melakukan perkara yang bercanggah dengan syariat Islam. Dalam sistem perundangan Islam di Malaysia, pelaksanaan hukuman takzir menunjukkan peranan penting pemerintah dalam menentukan bentuk hukuman bagi kesalahan jenayah syariah. Melalui kuasa yang diberikan oleh undang-undang, pemerintah menetapkan hukuman seperti denda, penjara dan sebatan bagi menjaga ketenteraman masyarakat serta memelihara agama. Walau bagaimanapun, bidang kuasa mahkamah syariah adalah terhad sebagaimana yang diperuntukkan dalam Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965 atau Akta 355, iaitu denda maksimum sebanyak RM5,000, penjara 3 tahun dan 6 kali sebatan. Selain itu, urusan berkaitan kesalahan hukum syarak yang melibatkan orang Islam berada di bawah bidang kuasa kerajaan negeri melalui Dewan Undangan Negeri. Oleh itu, kuasa pemerintah dalam takzir amat penting bagi memastikan keadilan dapat ditegakkan serta mencapai matlamat hukuman iaitu mendidik, mencegah dan memulihkan pesalah. Seterusnya, kita akan bergerak kepada bentuk hukuman kesalahan takzir. Yang pertama ialah hukuman bentuk fizikal. Kategori pertama ialah hukuman bentuk fizikal yang melibatkan tubuh badan pesalah. Ia terbahagi kepada beberapa bahagian, iaitu yang pertama ialah hukuman mati ataupun qatl. Menurut kitab As-Siyasah Asy-Syari'iyyah fi Islahi Ar-Ra'i wa Ar-Ra'iyyah tulisan Taqiyuddin Ahmad bin Taimiyah, jumhur ulama daripada mazhab Maliki, Syafi'i, Hanbali dan Zahiri bersetuju bahawa hukuman bunuh boleh dikenakan bagi kesalahan takzir tertentu. Contohnya seperti menjadi pengintip musuh,
mengajar ilmu yang membawa kepada kesyirikan ataupun kekufuran ataupun tindakan yang memecah belahkan kesatuan umat Islam. Yang kedua ialah bahagian kedua ialah hukuman sebat atau al-jalad. Hukuman ini bersumberkan panduan Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 34 mengenai isteri yang nusyuz akan dihukumkan hukuman sebatan tanpa bekas adalah dibenarkan sebagai jalan terakhir selepas isteri nusyuz. Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkam Al-Quran menegaskan menegaskan bahawa pukulan ini bertujuan mendidik dan bukannya menyakiti. Menurut penulisan Faizah Haji Ismail dalam buku Undang-Undang Jenayah Islam, sebat adalah sebahagian daripada konsep pukulan mendidik ini yang kemudiannya diamalkan oleh para Khulafa Ar-Rasyidin sebagai hukuman ta'zir. Kategori kedua ialah hukuman bentuk sekatan kebebasan. Antaranya ialah yang pertama penjara ataupun al-habs atau as-sijn. Para fuqaha bersepakat menerima penjara sebagai hukuman ta'zir walaupun mereka berbeza pandangan mengenai tempoh khususnya. Dua, iaitu buang daerah atau kawasan ataupun at-taghrib. Hukuman ini asalnya adalah untuk kesalahan zina di mana pesalah dipindahkan daripada satu daerah lain dipindahkan kepada daerah lain dalam negara Islam juga dengan jarak yang tidak kurang daripada jarak qasar solat. Hukuman ini diputuskan oleh fuqaha untuk pesalah yang tegar, suka mempengaruhi orang lain dan membahayakan masyarakat. Kategori ketiga menumpukan kepada pendekatan kejiwaan untuk menginsafkan pesalah, iaitu terdapat 6 instrumen utama di bawah kategori ini. Yang pertama ialah nasihat dan teguran ataupun al-wa'az, iaitu memberi peringatan awal agar pesalah sedar bahawa mereka melanggar undang-undang tanpa perlu dihadapkan ke mahkamah. Yang kedua ialah celaan atau teguran, celaan rasmi atau amalan ataupun at-taubih. Berdasarkan kisah Nabi Muhammad SAW yang menegur Abu Zar yang menggelar Bilal si hitam, pihak hakim boleh mencela dengan kata-kata atau perbuatan munasabah asalkan ia bukan fitnah atau maki hamun. Yang ketiga ialah ugutan ataupun at-tahdid, iaitu memberi ancaman hukuman sekiranya pesalah mengulangi kesalahan tersebut. Yang keempat ialah pemulauan ataupun al-hajr. Seperti kita tengok dalam kisah Ka'ab bin Malik yang dipulaukan selama 50 hari kerana tidak menyertai perang Tabuk sebelum taubatnya diterima. Namun rujukan kita menyatakan hukuman ini kurang praktikal jika kekuatan beragama dalam masyarakat sudah menipis. Yang kelima ialah pendedahan kesalahan ataupun at-tashhir, iaitu isytihar, ataupun mengiklankan kesalahan di surat khabar, televisyen atau internet supaya masyarakat tahu pesalah tidak boleh dipercayai lagi. Dan yang keenam ialah melucutkan jawatan ataupun al-azal min al-wazifah, iaitu dikenakan jika pegawai awam tidak amanah atau gagal menjalankan tugas demi kepentingan awam. Kategori yang terakhir ialah hukuman bentuk kerugian harta ataupun ganti rugi. Ia melibatkan dua kaedah. Yang pertama, denda atau al-gharamah, merujuk kepada kitab At-Tashri' Al-Jinai Al-Islami oleh Abdul Qadir Audah. Denda ialah hukuman wang ringgit yang diputuskan oleh hakim atas kesalahan yang dilakukan. Yang kedua, rampasan harta benda atau al-musadarah, iaitu tindakan merampas harta penjenayah dalam tempoh tertentu sebagai hukuman pencegahan agar jenayah tidak berulang. Secara keseluruhannya, daripada sini kita dapat tengoklah bahawa undang-undang Islam itu sangatlah fleksibel dan sangatlah memberi pengajaran kepada semua pihak, sama ada pesalah ataupun yang melihat kesalahan tersebut, dan wajarlah untuk dikod-klasakan di dalam negara kita ini. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Okey, baiklah. Sekarang kita lihat kepada contoh aplikasi bagaimana kuasa pemerintah dalam menentukan jenayah takzir. Okey, sebagai contoh kita boleh rujuk kepada dua undang-undang utama iaitu Akta 355 dan Akta 559. Dekat sini kita boleh tengok bagaimana pemerintah itu menggunakan kebijaksanaannya untuk menetapkan had hukuman dan jenis kesalahan bagi jenayah takzir. Yang pertama kita lihat kepada Akta Bidang Kuasa Jenayah Mahkamah Syariah 1965 atau dikenali sebagai Akta 355. Okey, di bawah akta ini pemerintah di peringkat persekutuan telah meletakkan satu had bagi hukuman takzir yang boleh dijatuhkan oleh Mahkamah Syariah. Dia menggunakan formula 356 iaitu 3 tahun penjara maksimum, denda 5,000 maksimum
maksimum 6 kali subatan, 356. Jadi dekat sini kita boleh tengok pemerintah mempunyai kuasa dalam menetapkan hukuman sama ada dari segi fizikal, kewangan yang bersesuaian dengan jenayah tersebut. Okey, seterusnya undang-undang yang kedua iaitu Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah Persekutuan 1997 iaitu Akta 559. Di sini terdapat 3 contoh akta kesalahan tersebut. Yang pertama ialah Seksyen 14, tidak menunaikan solat Jumaat. Bagi lelaki yang sengaja meninggalkan solat Jumaat akan dikenakan hukuman takzir oleh pemerintah. Hal ini bagi menjaga kesucian ibadah solat Jumaat. Okey, yang kedua ialah di bawah Seksyen 15 iaitu tidak menghormati bulan Ramadan. Tindakan tidak menghormati bulan Ramadan ini meragut kesucian agama Islam. Jadi pihak pemerintah akan mengenakan hukuman takzir bagi menjaga keharmonian kesucian agama Islam. Dan yang ketiga ialah di bawah bahagian 2 iaitu kesalahan berhubungan dengan akidah. Kesalahan berhubungan dengan akidah ini sebagai contoh menyebarkan doktrin palsu atau ajaran sesat juga dikenakan di bawah kuasa takzir. Hal ini bagi mencegah kekeliruan yang akan timbul dalam kalangan masyarakat. Kesimpulannya, dalam kes ini terdapat contoh bagi melaksanakan hukuman jenayah takzir dan bukti-bukti yang ada di Malaysia ini yang di bawah jenayah takzir. Pemerintah bertindak sebagai penyimbang yang menerjemahkan prinsip Islam ke dalam bentuk perundangan bertulis demi memelihara agama dan ketenteraman awam. Sekian. Sebagai kesimpulannya, para fuqaha telah membincangkan dengan teliti tentang kaedah pelaksanaan pelbagai bentuk hukum ta'zir. Yang kedua, peluang dan kepercayaan perlu diberikan kepada institusi kehakiman Islam di Malaysia, khususnya dalam bidang jenayah ta'zir. Dan akhir sekali, hukuman ta'zir perlu disemak agar sentiasa relevan dengan perubahan semasa.